Trader No 7 in action! Are you ready? Hey, 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 hey! Okay guys, berjumpa lagi kita. Macam yang aku janjikan, video untuk education. First education aku adalah untuk basic dahulu. Basic ni sebenarnya simple je, cuma aku malas nak buat kelas dan aku buat video je senang untuk korang. So aku akan terangkan secara detail benda-benda basic ini. Mungkin benda ni ambil masa tak lama, mungkin lama, kita tak tahu. Cuma aku akan cuba percepatkan lah Okay, first korang kena tahu bid dengan us. Bid dengan us tu apa? Kalau korang tengok, nampak tak dekat sini guys? Ini adalah harga-harga, contohnya macam gini. Ini adalah bid dengan us. Benda ni, jarak antara dua ni kita panggil dia spread. Spread ni lah yang kalau korang tengok dekat broker. Tapi setiap broker berbeza-beza spread. Ada spread yang 20, 15 untuk gold, zero spread. Spread ni bergantung kepada broker yang bagi. So jarak antara dua ni, price ni, itulah dia spread. Okay, bid dengan us ni, tengah-tengah dia, itulah dia spread. Benda ni kadang memainkan peranan juga. Contoh, ada orang nak spread kecil, ada orang nak spread besar. So korang boleh tengok kat broker masing-masing. Tak tahu korang pakai broker apa, tengoklah spread apa. Function dia apa? Mungkin ada orang nak zero spread sebab dia nak sharp entry. Kita tak tahu. Let's say aku bagi contoh, kau masuk 0.01. Okay, kau masuk dekat gold. Kalau spread engkau 40, ini adalah broker XX tu kan. Okay, spread 40. Automatic kalau kau masuk, dia akan jadi 0.04% dia punya negatif. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya floating kau tu, dia terus negatif 40. Sebabkan apa? Sebabkan spread ni. Sebab tu orang suka cari spread yang kecil, dia berbanding dengan yang besar. Itu adalah contoh spread bid dengan us dan tengah dia adalah spread. Rasa? Okay, kita pergi ke next. Kita pergi ke currency guys. Benda ni simple je guys, currency ni. So currency ni apa benda yang berkaitan dengan USD ni, kita panggil dia major currency pair. Benda ni kita trade. Mostly kita trade, tapi untuk currency ni kita jarang dah trade sekarang. Sebab sekarang semua orang fighter lah. Semua orang trade ZAU USD, iaitu gold. Sekarang semua banyak trade gold. Okay, tapi ni untuk pengenalan korang saja. So kita pergi kepada jenis-jenis trader. Jenis-jenis trader ni apa? Trader-trader yang ada dalam seantero dunia ni. Okay, kita ada terbahagi kepada tiga. Yang pertama kita ada swing, kedua intraday, scalping. Swing ni macam mana? Macam engkau entry hari ni, engkau hold 2 minggu lepas tu baru engkau close. Itu adalah swing trader. Intraday pula kau masuk pukul 3, pukul 8 malam kau dah close. Itu intraday. Okay, scalping ni kau masuk pukul 3, 3-5 minit kau dah close. Okay, 3-5 minit kau dah close. Dia tak kisah berapa pip pun, tapi itulah dia tiga perbezaan trader yang ada. So korang yang mana satu? Korang kena pilih sendiri. So kita sambung next. Kita kasih laju lah kan. So kita ada jenis-jenis trend. Trend pula kita ada sama juga, kita ada tiga. Yang pertama uptrend, downtrend, sideways. So kita tengok contoh. Uptrend, nampak tak? Price ke atas ni. Nampak? Price ke atas. Dia boleh bawah, dia naik. Kita panggil uptrend. So kalau dia turun ke bawah, downtrend. Okay? Turun ke bawah, downtrend. Okay, kalau dia sideways macam gini, ini kita panggil dia sidai. Dia tak tahu nak ke mana, nak ke atas ke, nak ke bawah ke, kita tak tahu. Dia main saja sampai ada pecah atas atau pecah bawah. Itu kita panggil dia sideways. So ingat benda ni guys, tiga benda: uptrend, downtrend, sideways. Sebab nanti kalau korang tak faham, aku buat live trade nanti, korang boleh tanya dan kita tengok sama-sama. Nanti aku akan cari satu persatu. Rasa ini adalah jenis-jenis time frame: monthly, weekly, daily, hourly, H4, H1, minute, M30, M15, M5, M1. Okay, ini kategori higher time frame. Yang kat bawah ini kategori lower time frame. Okay, ni higher, ni lower. Time frame ni penting ke tak penting? For me untuk aku sangat penting guys. Sangat penting untuk kita mengetahui time frame yang ada. Okay, sebab apa? Sebab benda-benda ni lah untuk kita tahu ke mana price tu nak pergi. Sama ada nak ke atas atau nak ke bawah, kat mana kita nak counter masuk, sama ada B atau S. Benda ni aku akan terangkan untuk next video nanti. So stay tune, jangan lupa. Okay, jangan lupa bukan pin, tekan tombol notification dan juga subscribe. Paling penting. Kalau tak subscribe macam mana aku nak tahu, nak tekan tombol tu. So next, kita percepatkan dia. Siapa dekat sini masih tak pandai nak kira pip guys? Maksudnya masih terpinga-pinga lagi nak kira pip. Jangan risau, kat sini aku bagi paling mudah sekali untuk kita kira pips. So macam mana kita nak kira pips?
sifir mudah dia 100 point bersamaan dengan 10 pips. Okay, 100 point bersamaan dengan 10 pips. Okay, let's say kita contoh. Sekarang kita suka trade gold betul. Sekarang gold berapa? 4800 contoh. Dan price naik ke atas 482000. Nampak? Banyak ni. So kalau kita kira kan 0002 okay, bersamaan dengan 2000. 2000 kalau 100 pip sama 10 pip, 2000 bersamaan dengan 200 pip. Besar sangat contohnya. Tak faham. Okey, kita ambil yang kecil. 4803.00. Dia pergi ke 4800.00. Nampak ni? 003. 300 sama dengan 30 pip. Macam tu nak kira gold. Faham? Sebentar. So macam itulah kita nak kira pips. Faham? So kalau korang tak faham macam mana nak kira, ambil ini. Nampak tak anak panah ni? Okey, tekan anak panah ni. Contoh daripada bawah ni, kita tarik sampai atas. So pergerakan daripada sini sampai sini, ini tengok atas belah kiri ni. Okey, nampak tak? 2200 tu. Nampak tak? 2300. 2338 tu. So dia dah bergerak 230 pip. Okay, daripada bawah sampai atas dia sudah bergerak daripada 230 pip. Tengok kat atas ni. Nampak tu? So macam gini mudah nak kira. Kalau korang susah sangat nak kira pakai matematik tak faham kan, boleh pakai tu. So kita sambung next, support and resistance guys. Untuk support dengan resistance ni dia panjang sikit. So itu pun aku akan post next video, untuk satu video sahaja SNR. Okay, cuma sekarang aku terangkan basic je lah. Dekat support kita cuba cari buy, dekat resistance kita cuba cari sell. Tetapi ingat dalam kepala otak korang, tak semestinya dekat support kita kena buy, tak semestinya dekat resistance kena sell. Kenapa macam gitu? Itulah kena belajar. Okay? Cuma apa yang kita nampak, ini adalah contoh-contoh support. Ini contoh resistance. Yang berbentuk ini adalah support, yang berbentuk ini adalah resistance. Nampak ni? Ini bentuk daripada naked chart line chart. Kalau candle bentuk macam gini lain. Ni candle kita panggil. Merah biru tu mungkin ada yang buat color lain ke. Ini candle. Okey. Yang ini candle. Kalau yang bentuk sekarang ni macam gini, itu line chart. Beza. So itu adalah support dengan resistance. Untuk bab SNR ni aku akan terangkan dekat video lain. Okey, kita sambung. Ini adalah jenis-jenis order yang ada. Okey, apa jenis-jenis order yang ada? Kita ada dua. Satu instant. Instant tu kita terus tekan masuk. Kalau pending order ni kita tekan, press sampai baru dia masuk. Okey, kita tengok. Okey, contoh aku nak masuk sell dekat area sini. So aku akan buat pending order. Ni nampak ni, pending order ni. Okey, nampak sell limit tu. So kalau aku letak kat situ, nampak sell limit. So kalau press datang, touch aku punya sell limit, automatic dia masuk sell. Itu pending order. Kalau instant, kita terus masuk. Okey, kat sini pun kalau naik kan boleh je kalau kita nak masuk. Kalau kita nak masuk, kita terus tekan sell. Nampak tak? Dia terus masuk. Cuma kalau dia naik, kena sell limit aku ni, baru dia instant dekat situ masuk sell. Untuk pending order ni, kebiasaannya orang buat disebabkan busy. Aku dah marking zone ni untuk aku sell, tapi kejap lagi aku ada kerja, so aku tak boleh nak monitor. Solution dia pending order. Kau nak masuk sell, tekan sell limit kat situ. Kau boleh set SL TP set siap dekat situ. Okay, itulah perbezaan untuk jenis-jenis order instant dan juga pending order. Okay, so tadi kita dah masuk. Bila dah masuk, kita kena keluar. So ini adalah close order pula. Tadi kita dah masuk, lepas tu kita nak keluar. Kita dah entry, kita nak close pula. Okay, close pula sama juga. Close kita ada dua juga. Satu manual, satu auto. Manual macam mana? Wah, dah biru. Nampak? Dah profit. Dah profit betul. Okay, nampak tak tu? So, kita nak close. Okay, close in profit. Nampak tak? Dah hilang hasil aku tadi tu. Itulah dia manual close. Dan dalam masa yang sama, itu adalah scalping guys. Maksudnya kita masuk, dia turun biru sikit, kita close. Itu adalah scalping. So kalau kita automatic close, ini ada SLTPBE. Ada yang tak tahu SLTPBE tu macam mana? Pisang lo, kalau kau trade tapi kau still tak tahu, aku tak tahu apa yang membuatkan kau boleh trade. Kalau benda basic macam ni pun korang tak tahu. SL itu adalah stop loss. TP itu adalah take profit. Break even tu adalah BE. Okay, contoh kita masuk sell 0.01. So TP kita dekat bawah,
SL kita dekat atas. If price naik, kena SL, dia automatic close. Sama juga kalau dia turun, kena TP, dia automatic close. Cuma beza dia, kalau kena TP, profit, kalau kena atas, loss. Okay, itu untuk sell. Sama juga kalau kau buy. Kau buy 0.01, TP kau kat atas, SL kau kat bawah. So kalau dia naik, kena TP, close in profit, turun kena SL, close in loss. Itu beza dia. Break even ni apa pula Abang? Break even. Okay, BE ni contoh kita tengah buy 0.01. TP kita kat sini tak kena lagi. TP tak kena. SL kita kat sini betul. Price dah naik dah ni. So, BE ni macam mana? BE ni break even, mengurangkan kerugian. SL ini kau pindahkan dia ke sini. Edit, kita boleh modify benda tu. Okay, boleh modify position tu. SL tu pindah. So SL ni nanti automatic akan pindah ke sini. Price dekat sini ni, belum kena TP. So korang buat BE. Okay, SL ni pindah, automatic dia jadi BE, break even. So kalau price ni turun balik, kena BE kau close tanpa kerugian. Sebab tu kita panggil BE ni stop loss yang tukar untuk secure profit kita. Faham? 3 benda, SL, TP, BE. Kalau tak faham, cuba tengok balik video ni, fahamkan. So itulah dia antara contoh-contoh untuk belajar basic sebelum korang terjun ke dunia trading. Tapi ini ada video tambahan sikit tentang trading plan. Sebelum trade, korang kena ada trading plan. Trading plan apa? Kita ada 4. Yang pertama, entry zone. 2, exit zone. Yang ketiga, risiko. Yang keempat, korang. So sebelum kau nak entry, kau nak kena ada trading plan. Contoh dia, trading plan ni, entry zone. Kita tengok kat atas. Let's say aku nak masuk buy dekat sini. So kalau price ni turun, masuk dalam zone ni aku nak buy. Okay, aku dah ada zone buy, entry zone aku kat sini. So yang kedua, exit zone. Bila aku nak entry kat sini, oh ini last candle dia. So exit zone aku dekat sini. Okay, dah ada. Yang ketiga, risiko. Daripada tempat aku nak masuk sampai tempat aku nak keluar, berapa risiko aku. So bila kita dah tahu risiko, barulah kita terjaga. Aku bagi contoh, tempat kita nak masuk sini, risiko dia 60 pip contoh. So aku nak masuk, kalau duit aku ada 1000 USD, so aku tahu risiko aku adalah 60 pip. Kalau aku masuk 10 sen, dia turun, kena SL, kena risiko aku, SL aku, dia akan costing aku 60 USD. So kalau aku ada 1000, tolak 60, aku ada lagi 940 USD untuk aku trade. Faham? Itu trading plan. Kau nak jaga money management kau. So lepas ni tak payah dah tanya aku, Bang, kalau 100 USD, berapa lot? Kalau 2000 USD, berapa lot nak pakai? jangan tanya aku, tanya diri kau, berapa risiko yang kau nak pakai? Berapa risiko yang sanggup untuk kau guna untuk satu setup tu? Kalau kau rasa okey, 60 USD ni sikit lah bang. Saya fighter. Saya duit ada 1000. So 60 USD ni kecil. kau tahu bal halat kau jadi 50 sen. Okey, 50 sen kalau kena SL 60, 300 USD. Besar kau punya kerugian, besar kau punya profit. No risk, no Ferrari. Orang Arab cakap lah. Tapi kalau kau tak sanggup nak take a risk tu, tak payah. Okay, nak sustainkan dalam bidang trading ni, tak payah pun benda tu. Sebab kau bukan hari ni je trade, esok trade, lusa trade, minggu depan trade, tahun depan trade. Kau sentiasa trade. So kita nak konsisten tu guys. Kita bukan nak jackpot, kita cari jackpot. Tapi jackpot kita cari time news lah. Okay, bila ada news, waktu tu kita jackpot. Macam sekarang pun jackpot juga. Price macam tak rotak dia pergi. Tapi kalau news lagi gempak lah, dia boleh pergi dalam 300-400 speed dalam masa 1 minit, 5 minit. Itu jackpot lah. Tapi untuk hari-hari biasa, kita trade macam biasa lah. So ingat guys, trading plan tu, kalau tak faham, korang boleh tengok balik video ni banyak kali pun tak ada masalah. Sebab tu aku buat video. Semoga apa yang aku sampaikan ni beri manfaat dekat korang. Ingat guys, ilmu dulu baru biru. Shalom. Assalamualaikum.